Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Farhana binti Muhammad Khalil akan menerangkan berkaitan tajuk muamalat dan munakahat. Tajuk muamalat yang akan kita bahaskan pada hari ini adalah berkaitan dengan riba, manakala tajuk munakahat pula adalah perempuan ataupun wanita yang haram dikahwini. Kita pergi kepada maksud riba. Definisi riba dari segi bahasa adalah lebihan ataupun pertambahan. Dari segi istilah syarak, riba membawa maksud lebihan ataupun tambahan daripada jual beli ataupun pinjaman yang diperoleh daripada satu pihak yang lain tanpa cara yang disyariatkan oleh agama. Dan hukum riba ni adalah haram. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yataqabbalu الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Maksudnya, orang-orang yang memakan ataupun mengambil riba itu tidak dapat berdiri dengan betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terpilih hayat kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli, iaitu berniaga, dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepada peringatan yang dilarangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah sebelumnya diambil, pengharaman itu adalah menjadi haknya. Dan perkaranya terpulang kepada Allah SWT dalam menilai. Dan sesiapa yang mengulangi lagi perbuatan mengambil riba itu sesudah dia bertaubat, maka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu adalah sedikit kutipan daripada surah Al-Baqarah berkaitan dengan riba. Riba ini adalah Allah telah menerangkan berkaitan pengharamannya. Dan sekarang kita pergi pada jenis-jenis riba. Macam mana kita nak tahu dalam sesuatu jual beli, dalam pertukaran barang itu mengandungi riba, iaitu pengharaman yang dilarang ditegak oleh Allah SWT. Riba terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, riba buyuk, dan yang kedua, riba tuyul. Riba buyuk membawa maksud jual beli yang melibatkan barang ribawi ataupun makanan asasi. Sebagai contohnya, emas, perak, gandum, garam, beras dan sebagainya. Riba buyuk terbagi kepada tiga bahagian. Yang pertama, riba al-fadlu. Yang kedua, riba an-nasi'ah. Dan yang ketiga, riba al-yad. InsyaAllah kita akan pergi satu persatu. Riba al-fadlu, ia membawa maksud pertukaran barang ribawi yang sama jenisnya namun tidak sama kuantiti. Sebagai contohnya, kita lihat di sebelah. Pertukaran emas 916 dengan berat 10 gram dengan emas 999 dengan berat 5 gram. Ini membawa maksud pertukaran ini adalah mengandungi riba jenis al-fadlu, di mana tidak sama nilai kuantiti pinjaman dan bayaran. Kita pergi kepada riba yang kedua, riba an-nasi'ah. An-nasi'ah membawa maksud pertukaran jual beli yang melibatkan pertangguhan. Contohnya, Ani membeli emas dan membuat bayaran pada hari ini, pada hari Isnin. Namun, emas fizikalnya Ani akan peroleh pada beberapa hari berikutnya. Jadi, dalam jual beli ini terdapatnya riba an-nasi'ah, iaitu pertangguhan dalam pertukaran jual beli. Kita pergi kepada riba yang ketiga, riba al-yad. Riba al-yad pula membawa maksud sesuatu yang mempunyai elah yang sama tetapi tidak ditetapkan tempoh ataupun jumlah harga barangan semasa tempoh akad. Sebagai contohnya, Abu menjual baju berharga RM100. Tetapi, jika pelanggan ingin berhutang, pelanggan perlu membayar RM50 dan tidak ditetapkan harga
jumlah sebenar baju tersebut dan juga tempoh akhir bayaran bagi hutang tersebut. Jadi, bagi jual beli seperti ini telah ditetapkan mengandungi riba al-yad, iaitu mempunyai elah yang sama tetapi tidak ditetapkan tempoh masa ataupun bayaran akhir bagi barang tersebut. Kita pergi kepada riba yang kedua. Jenis riba yang kedua bunyinya adalah riba ad-duyun. Okey, riba ad-duyun terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama al-jahiliyah dan yang kedua al-qard. Maksud riba ad-duyun dapat difahamkan sebagai pinjaman ataupun hutang yang berlaku disebabkan oleh mata wang ataupun pinjaman yang terhasil disebabkan oleh tempoh yang ditetapkan oleh suatu barang jualan tersebut. Kita pergi kepada maksud riba al-qard. Maksud riba al-qard adalah penambahan bayaran yang dipersetujui oleh pembeli dan juga penjual semasa akad. Contoh situasi, Ali meminjam daripada Abu RM100 dan dikenakan bayaran sebanyak RM200 dan itu dipersetujui oleh Ali dan juga Abu. Namun perkara tersebut mengandungi riba al-qard. Riba yang kedua adalah riba al-jahiliyah. Riba al-jahiliyah membawa maksud penambahan bayaran disebabkan kelewatan bayaran dalam tempoh masa yang ditetapkan. Sebagai contohnya, Abu telah ditetapkan untuk membayar hutang sebanyak RM100 pada hari ini. Namun disebabkan kekangan, dia terpaksa menunda bayaran tersebut. Dan disebabkan penundaan tersebut, Abu terpaksa menambah jumlah bayaran kepada RM200. Dan perkara tersebut adalah haram. Kita pergi kepada topik yang kedua, iaitu munakahat, iaitu yang berkaitan wanita yang haram dikahwini. Kita terbahagi kepada dua bahagian, perempuan yang haram dikahwini sementara dan perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya. Firman Allah SWT berkaitan dengan wanita yang haram dikahwini dalam surah An-Nisa yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أنبائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Sadaqallahul Azim. Daripada potongan ayat surah An-Nisa tersebut dapat kita fahami bahawa Allah telah menjelaskan dalam surah An-Nisa ini walaupun hanya sepotong ayat akan pengharaman bagi wanita-wanita yang haram dikahwini sama ada secara sementara maupun selama-lamanya. Jadi itu sedikit kupasan berkaitan dengan perempuan yang haram dikahwini dalam surah An-Nisa. Perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya terbahagi pada tiga bahagian lagi, iaitu yang pertama nasab, yang kedua susuan dan yang ketiga perkahwinan. Perempuan yang haram dikahwini sementara waktu. Yang pertama, berkahwin dengan dua adik-beradik perempuan dalam satu masa. Yang kedua, memadukan seorang perempuan dengan mana-mana saudara kandungnya ataupun saudara mara. Yang ketiga, berkahwin lebih daripada 4 orang perempuan. Dan yang seterusnya, perempuan kafir yang menyembah berhala terutamanya. Seterusnya, perempuan yang berkahwin dan mempunyai suami. Maksudnya kita berkahwin dengan isteri orang. Seterusnya, perempuan yang masih dalam iddah. Jadi kita perlu tunggu habis tempoh iddah baru boleh berkahwin dengan perempuan tersebut. Dan yang terakhir, perempuan yang telah pun diceraikan dengan talak 3.
dia perlulah mengikut tata tertibnya untuk kita seorang suami ni berkahwin semula dengan wanita yang telah pun kita talak 3. Wanita yang haram dikahwini kerana nasab iaitu haram selama-lamanya. Yang pertama, ibu sendiri iaitu ibu kandung, nenek sebelah ibu, nenek sebelah bapa. Yang seterusnya, anak perempuan sendiri, cucu perempuan daripada anak lelaki dan cucu perempuan daripada anak perempuan. Seterusnya, adik-beradik perempuan seibu sebapa ataupun sebapa ataupun seibu diharamkan berkahwin. Seterusnya, anak perempuan kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa atau sebapa atau seibu sebapa. Dan seterusnya, anak perempuan kepada adik-beradik perempuan yang seibu ataupun sebapa atau kedua-duanya. Seterusnya, ibu saudara sebelah bapa ataupun adik-beradik perempuan sebelah bapa. Sama juga situasinya dengan ibu saudara sebelah bapa, seibu sebapa. Dan seterusnya, ibu saudara sebelah ibu ataupun adik-beradik perempuan kepada ibu. Begitu juga saudara sebelah ibu, seibu sebapa ataupun seibu ataupun sebapa. Jadi, semua saudara perempuan ataupun kerabat adalah diharamkan untuk berkahwin, haram selama-lamanya. Seterusnya kita pergi kepada perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya disebabkan oleh susuan dan juga perkahwinan antara susuan. Yang pertama adalah ibu susuan kita sendiri yang menyusukan kita. Yang kedua, anak perempuan susuan. Yang ketiga, adik-beradik perempuan susuan, iaitu adik-beradik daripada ibu susuan kita. Seterusnya, anak perempuan kepada adik-beradik susuan, lebih kurang konsepnya seperti anak saudara susuan. Seterusnya, ibu saudara susuan. Seterusnya, anak perempuan kepada anak susuan. Kemudian, ibu mertua susuan, iaitu ibu yang menyusukan isteri. Kemudian, anak tiri susuan. Seterusnya, isteri bapa, iaitu ibu tiri susuan. Kemudian, isteri anak ataupun menantu susuan, iaitu isteri kepada lelaki yang disusu oleh isteri suami. Jadi, itu antara senarai perempuan yang haram dikahwini oleh sebab susuan. Jadi insya-Allah itu sahaja perkongsian berkaitan bab muamalat riba dan juga bab munakahat perempuan atau wanita yang haram dikahwini, sama ada selama-lamanya ataupun sementara. Jadi sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat buat semua. Assalamualaikum.